Hari ni kita bercamping di Latar Bunta. Senyap yang makan tu. Enjoy. Dia semua geng-geng Kentucky Ride hari ni sempena cuti Ma'al Hijrah. Awal Muharram, sorry. Kita bercamping ramai-ramai dekat. Oh, set kahwin. Nasi kabur dia bagi-bagi. Oh, baru je lah. Oh. Demo? Okey. Okey tak boleh? Okey tak? Oh dia. Oh, azan kalau makan dia senyap. Jangan tegur. Ya, besok. Follow double. Enjoy. Duduk lah kalau you pergi lapor. So ni dia keluarga Kentucky Ride. Ambil satu area semua. Habis satu area semua. Kita conquer. Ni kita buat potluck lah. Potluck. Nazrul, motor boleh jalan ni Boleh Okey. Tak overload Teruk je 60 km sejam. Aku gerak dulu 15 minit sampai sekali kan daripada. Allah. Okey, macam-macam ada. Mi goreng, Maggi goreng, nasi goreng, nasi lemak. Wah. Sausage ada. Makan. Jom, baru nak makan ni. Oh, ini orang yang datang awal terlombok tempat tu kita. Terima kasih Brother Yon daripada Putrajaya. Ni wakaf yang terhad lah, tak banyak 1, 2, 3, 4 je wakaf. Kalau datang awal kena telefon, kena booking, kena bayar. So ni tempat ni dekat belakang untuk mandi. Apa lagi lah. Oh, ni set kereta jangan pecah. Makan senyap sore dia. Sini pun boleh mandi juga. Mandi kat sini pun boleh. Situ boleh mandi, tapi tak lah jauh-jauh. Mandi kat sini dah. Sejuk gila. Air sungai malah sejuk. Nak tukar baju tukar kat sini. Ni kemah untuk tukar baju. Siap tent untuk tukar baju lagi. So satu area ni semua Kentucky Ride ambil satu slot. Ni penaja utama untuk sesi hari ni. Demi Baba. Tengok channel dia. Selamat datang semua. Apa? Jajan oi. Jajan. Oh, jajan buah dia So inilah view dia. So motor boleh parking atas, boleh parking bawah pun boleh lah. Pemberani macam ni parking hujung-hujung ni boleh lah datang sini. Sesuai lah untuk budak-budak, family lah. Air dia tak dalam pun, dekat tu je. Oh, sampai pun. Okay. Right, jom kita sapada dulu. Toman. Assalamualaikum YouTuber. Toman tak bawa tapai hari ni? Tapai tak ada, hari Rabu tak ada tapai. Itu yang saya mengharapkan tu sebenarnya. Tapai Jumaat, Sabtu, Ahad je. Okey. Apa-apa siapa nak tapai, Roger Tokman. Nombor telefon kat bawah. Oh, yo, promote tu. Beg kuning. 25%. Beg kuning. Oh, okey lah. Comel lah kemah dia. Comel lah kemah dia. Simple Toto pun comel. Itu kan campingnya. Wan, dah 7 mingguan dah. Okey. Kenyang balik terus. Sebenarnya pun kemah ni pun baru aku beli kemah ni. Kemah kursi flysheet aku tertinggal. Okey lah untuk 4 orang. Okey, kita makan dulu.
lalui di atas jalanan. Kau nak join ke? Bila lampu hijau kami lari, kau nak join ke? Motovlog tu negara yang ada kena, ada cara kita hidup sekali saja, biar jadi cerita yang menarik. Buatlah cara, tapi jangan celaka. Ya, bahasa kita buat kopi. Cukup. Okey dah, ngam dah. So nanti air panas sudah masak, letak cawan bawah, filter je. Okey, semua tadi dah mandi. Naik balik lapar. Muka kelaparan selepas mandi kan ni. Kelaparan. Second round. Jemput. Second round. Sahur. Boleh nak bantu dia. Boleh nak bantu. Nanti orang kulit macam apa kecil tu. Apa itu pakai tu yang. Ada sini ah. Banyak lagu buat bangga ni. Meja special lah. Okey, saya nak kena ikut setup ni. Meja ni lawa lah. Dia punya kitchen dia. Apa dia? Lawa. Asal dia tahu yang ayang ni. Aduh, risau aku. Risau aku. Ada cakap. Oh yo, hero sudah mari. Okey, ada kawan dalam. Ada banyak kawan. Oi, main tempat lain. Akak buat cincin ke kak? Ya, cucur RM2. Waduh, mahal. Kat sungai RM2. Ha? Kat sungai RM2. Memang dalam hutan. Dalam hutan Boleh naik haji balik hari. Okey, biar dia filter dulu. Begitu Ha. Oh. Dia kalau dia memang buat untuk single cup tu. Pakai je lah ni. Ini kalau teko lagi. Ni. Oh, sorry. Air panas. Menggelegah meletup. Oh, begitu. Ni kopi piau Indonesia, mari. Indonesia slow dia kena ni teknik filtering. Ni kalau nak camping ni paling cepat lah. Tak payah nak grind apa, tak payah. Simple je. Ha? Bagus tak? Jap. Baru punya filter. Ambil baru punya kita. Simple, nak camping simple ni paling senang Yang mana dah ada? Pakai sekali mana dia pure kosong. Oh, tak lah. PO. Tok mana? Apa dia? Apa dia? Kopi kau mak. Oh, bau dia sedap tau. Mana sedap. boleh Sedap, gelap sedap Bazin. Kopi ni sedap Bazin. Indonesia punya. Okay. Kalau nak tahu gula taruh lah. Nak tu taruh lah. Minum kosong pun boleh. Dia kalau masuk brown sugar okey ah? Boleh. Gelas ni boleh mana? Ambil yang kertas. Bawa bagel lah. Boleh ni. Ya. Okey. Hah? Motor baru? Motor baru? Wah, ambil motor apa bang? Boleh tahu lah. Nak tahu motor apa? Mesin ni salah. Nak air sejuk situ. Basuh tangan. Ni pipe ni. Nampak? Itu pipe. Minum. Belanja kopi hari ni. Alhamdulillah, cuaca cantik ah. Walaupun baru lepas pukul 11.30. Pukul 11.30 cuaca cantik. Masih lagi bersantai camping. Duduk tepi sungai.
kopi. Kayaknya ada orang ni memang ramai. Ada orang. Penuh lah. Tak penuh tapi hampir penuh. Kerana kalau dapat wakaf tu best lah. Budak-budak seronok lah sini. Air dia tak dalam, arus tak deras sangat. Dekat bawah tu memang deras sikit. Memang deras sikit air dia. Aku nak bawa action cam ni pergi sana tapi aku lupa nak bawa cover tepi tutup dia. So takut masuk air lah. Okay lah, tunggulah kamera baru coming soon. InsyaAllah. Syukur. Ada jaga 2 orang ni. Atam, cok. Lepas kau kat sini. Lepas kau kat sini. Oh, balut bang. Gigil. Tak boleh buat. Gigil. Minta Tok Man tolong jap. Nak balut rokok menggigil. Gigil. Sedih. Nak balut rokok. Macam apa? Macam apa? Dia telefon dia Parkinson terus. Parkinson. Tak bila nak tidak. Patutlah dia terus ni, dia pakai kasut kotak terus. Ui, pakai tangan je. Oh yo, ini ilmu apa ni? Oh, pakai jari je. Ini pun ada. Dah. Ilmu tinggi ni apa sedih ni Abang? Ui, power ah. Dia pakai tangan je kali-kali. Tangan ni. Thailand tu. Kamera tengok menangnya tu. Oh, daging dia. Saya nak yang first, yang kedua dah masuk Elio. Ini kan ada macam ni. Ayat dia tu. Dapur. Cepat tu. Jangan cepat. Lumayan jaga lah. Ya tukar bahan je banyak. Masak seorang. Akacak yang relax pula. Dia yang dia. Orang otai kena masak yang macam. Gaya dia. Macam yang dia pancing ni. Dia masak air. Relax. Dia masak air ni. Ni, okey. Bungkus yang pula. Kat sana lah. Kau nak merasa lah. Potong dua. Ada dah hilang. Belakang pokok. Pak saya nak cheese ya. Aduh, ada demand pula. Extra mayo. Aku balik kat sungai kau. Aduh. Cheese slow je mana? Cheese slow lah. Ada demand pula. Dalam dia. Video boleh level. Video. This is Sata Bunta. Let's go. Woo! Woohoo!
Dah masuk gua balik dah. Presiden dah ajak masuk. Presiden ajak masuk. Presiden gua. Presiden gua kat dalam. Tu tengok ada dalam tu ada macam gua boleh masuk. Lepak dalam tu. Tu dalam tu. Oh, tapi air dia kuat lah. Macam makin kuat dia apa ni? Kau tahu hujur ni. Ada macam tak boleh jalan lah. Kita hidup sekali saja, biar jadi cerita yang menarik. Buatlah cara, tapi jangan celaka. Pergi tempat cantik, kami lalu mencari kedamaian dengan suasana baru. Motovlog tur negara yang ada kenal, ada cara kita hidup sekali saja, biar jadi cerita yang menarik. Buatlah cara, tapi jangan celaka. Oh, ini baru barista sebenar. Seperti baru di brew. Tapi yang buang air baru. Kenapa kau ada Maggie Cup? Kau ada berdua. Bagi. Awal sini ya. Anda berbarang. Weh, sini Maggi telur double weh. Telur double. Saya tak ada telur. Sini telur. Mari, telur double. Maggi telur double. Telur double. Oh, ramai peminat telur double. Saya beratur dah. Ramai peminat telur double. Abang Azwan saya dah beratur. Saya beratur nombor 1. Ini dapat 3 orang je. Saya dengan Azwan 2 paket. Yalah, saya juga 3 orang lah. Campur rasa. Ketua double. Ketua dia. Patut lah. Telur double. Patut lah double. Kalau double punya pasal saya beratur. Azwan budak tua nak keluar. Abang nak daun-daun. Saya pergi daun-daun juga. Daun-daun kat kayu. Daun kari.
Ui, semua tengok macam tak pernah masak Maggi. Atas permintaan ramai menunggu ni. Menunggu Azwan nak masak Maggi. Kita kena tengok macam mana dia pecahkan telur double. Ini dah bukan double tolong ni lebih. Alamak, plot twisted. Makannya kau masak sendiri. Penjaga ni, dua orang ni kat sini ni. Jom ni. Penjaga ni, dua orang. Apa korang ni? Masuk dari sana. Ini dah berapa kali buka pasang ni. Itu buat sekali je. Okay, kita cuba. Instruction dah ada ni. Okay, kita try follow. Tadi kat dah jadi dah. Dah berjaya. Kali bulan dah. Belum. Okay, kita bagi pada pakar. Ni brand Quencha ni. Tutorial YouTube. Tengok tutorial je. Kita dah hantar meja. Betul lah tadi dah gulung. Semua dia besar. Okay. 200. Tadi. Meja tengok dulu. Depan. Ada. Otak pun dia ada ganti. Dia besar mana? Dia kena pusing. Okay. Pakar datang. Asal baikit. Kita tengok meja siap dulu kan Zul. Ini masuk. Ush, complicated juga. Dah jadi. Semua dia besar. Ayam pakai itu. Dia tengok tadi. Yang tujuh kali lagi. Okay, bersambung dalam season kedua. Lama sangat. Payah juga. Aduh. Okay, nantikan kesinambungan kisah ini pada bahagian kedua. Thank you so much for watching. Bye-bye.